Okay, Assalamualaikum guys. Selamat petang. Macam gol. Junam tak junam? Junam kan. Semalam kita target apa? Siapa yang masuk, yang tengok mapping aku semalam, aku ada terangkan yang semalam ada stir jadinya. Jadinya apa? Reversal pattern ini. Okay, cuma dia tak naik lagi pullback dalam kawasan ini. Tapi still kita dah nampak reversal pattern sudah terjadi. So sekarang kita kena monitor ni guys. Okay, sekarang kita kena monitor area ini. Kita nak tengok ni, if kalau dia ada buat breakout zone ini, possibility untuk dia collect ini tu ada. Tapi still kena hati-hati sebab sini pun still SBR punya zone. Okay, cuma zone yang ini dengan zone yang ini lebih kurang je. Tapi kita kena skill hati-hati lah, sebab kawasan ni agak besar. Dengan volume gold sekarang yang agak macam gampang, seminit 300 pip. So kita kena monitor. Okay, so ini H4. Kita turun sikit ke H1 tengok ada apa. Okay, laju sikit lah Okay, so kalau dekat H1, apa yang kita nampak, first left dia sudah telah membuat satu breakout. So bila dah buat satu breakout kat mana? Breakout yang ini. Okay, so bila breakout ini, possibility untuk dia collect ini ada. Dan dia dah pernah naik collect zone itu. Okay, dah pernah naik collect zone itu. So nak kena monitor. If kalau ada price turun, pecah dua zone ini, dia akan turun sampai bawah ni. Okay, dia akan turun sampai bawah ni. Targetnya apa mana? Kita dah marking kan, zone biru ni, nampak tak? Tu mapping semalam. Cuma current price, inilah yang kita kena monitor. Ini dan juga ini. Okay, so korang monitor zone-zone yang itu. If kalau dia turun buat breakout ini, dia akan cari ini. Sama juga sekarang dah pecah sebelah ni. So possibility untuk dia naik atas ni ada dan dah pernah naik. Tu yang bahaya tu. Cuma boleh jadi goal kan, dia naik untuk close by a candle kat atas ni, baru dia turun. So sama juga kena monitor zone yang ini. Okay, so ni mapping aku bagi untuk orang yang kalau aku buat live trade tak dapat masuk, korang boleh monitor lah mapping ni. Okay, so mana yang nak trade tu hati-hati. Volume sekarang agak macam gampang besar dia. And so nak masuk buy atau sell tak ada masalah. jaga, monitor juga zone-zone itu. Okay, yang penting trading plan lah Trading plan jangan tinggal. Sebab trading plan tu penting guys. Sebabkan trading plan lah kita boleh kawal kita punya account. Mana yang tak masuk kelas aku tu, yang sombong, yang menunggu buy sell. Kalau bagi setup kena SL keluar, korang sangat rugi. Okay, sebab apa? Sebab Alhamdulillah setiap hari aku bangun pagi, aku tengok budak-budak dalam kroni, diorang dah post. Tak kisahlah profit ke loss ke, diorang dah post. Tapi mostly diorang akan post profit lah. Dah boleh trade sendiri. Aku happy. Apa pun ingat ilmu dulu baru biru.